Pusing-pusing. Daripada dia A, B, C, D susunan dia, buat jadi C, B, D, A ke, C, E, B, A ke. Video tu. Macam mana tu? Contoh, kan video tu kan, video ni cerita video flow A, B, C, D. 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat. Video ni. Okey. Susunan sekarang A, B, C, D. Puan boleh buat susunan dia jadi terbalik. D, C, B, A. Ataupun D, B, A, C. Point saya adalah, satu video tu, Puan boleh buat banyak variation. Tukar je lah flow dia. Lepas tu upload. Fokus dekat konten dulu. Cadangan saya lah, Puan kena letak juga Puan punya muka dalam video tu sebelum posting. Tak cakap pun tak apa, tunjuk muka je, buat word. Boleh juga. Contohnya, hook dia dekat video tu kan tulis POV, nak cari rumah landed Penang bawah 300,000 contoh. Tengok video ni. Lepas tu visual dia tunjuklah muka kita. Belakang tu bawa tambah video yang leader bagi tu lah. Nak lagi bagus video tu boleh voice over je. Target market Puan siapa? Orang yang bekerja nak umur dalam 25 ke 50 lebih lah. Besar tu. Okey, orang yang bekerja. Tak apa. Dia rumah apa tu? Landed house. Rumah landed. Okey. Harga rumah tu? 200 ke 350 macam tu. Rumah landed dekat Penang bawah 300.5 contoh. Kalau harga dia macam 300-ish tu boleh buat. Jom kita view rumah landed bawah 360 contoh. Itu hook dia. Boleh test lah. Lepas tu muka Puan dulu, baru video yang tunjuk masuk dalam rumah tu macam mana rupa. Dan lepas tu video tu tambah originality Puan sikit. Voice over ke. Kadang kita nak buat video depan-depan kan macam kaku sikit kan. So kita boleh buat voice over. Guna video yang dia bagi. Suara kita sendiri. Video yang dia bagi tu tunjuk view kan. Mute je video tu. Kita buat voice over masa kita editing tu. Orang akan tahulah video tu macam kita yang buat. Contohnya kan video tu kan tunjuk POV kan. Buka pintu lah, tunjuk suasana kan. Yang saya faham kalau leader Puan bagi tu maknanya semua orang akan pakai video yang sama. So banyak video yang sama lah. So kita yang kena tambah kita punya elemen dalam tu. Kita punya suara ke, kita punya tulisan ke. Target tu penting juga. Memang dalam iklan kita boleh letak broad. Contohnya 24, 25 pergi ke 55 contoh kan dalam iklan kan. Tapi yang segmentation dalam video tu yang penting. Contoh, Puan cari orang yang tengah tinggal rumah high rise, kondo. Anak dia dah 2, nak masuk 3, so dia cari rumah landed. So video tu akan jadi macam ni. Rumah sekarang dah pack, anak dah 2-3 orang, sedang mencari rumah landed bawah 380,000, tengok video ni contoh. So bila kita buat macam tu, dia lebih targeted lah. Kita boleh segmentkan view tu untuk orang yang memang dia tengah duduk rumah kondo, memang tak cukup ruang, dan dia mencari peluang untuk beli rumah sendiri, nak tambah bilik untuk anak ke, benda macam tu. Kena highlight benda-benda macam tu. Itu market segmen satu lah, orang yang dah ada memang ada anak, yang sedang nak berpindah. Boleh jadi juga kalau Puan target adalah orang yang fresh grad, nak cari rumah pertama. So yang tu mungkin video yang sama, tapi poin-poin dalam video tu Puan boleh cakap benda lain. Contoh, daripada kita spend duit merata, baik kita invest untuk kita punya future. Contoh, orang yang 20-an ni dia duk fikir benda macam tu je. At least duit kita tak terbazir, duit kita masuk dalam property, duit kita tu berganda, perancangan untuk masa depan sebelum kahwin. So bila kita buat video-video macam tu, kita akan target orang yang memang belum kahwin lagi. Cadangan je lah, saya tak tahu keberkesanan dia apa, tapi berdasarkan pengalaman saya, kalau buat iklan ni, kita kena segmen macam tu. Baru kita punya iklan tu lebih targeted lah, lebih tepat lah.